Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Khamis 19 Februari 2026. Yeay! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, welcome back to Sarimah Channel. So, hari ni 18 hari bulan 2, iaitu sehari sebelum puasa. So, semalam dah pengumuman kat berita yang hari Khamis 19 hari bulan 2 ialah 1 Ramadan. So, Ima akan buat vlog Ramadan edition 2026. So, this video gonna be first vlog sebab hari ni banyak benda nak buat juga. Dia macam sehari sebelum Ramadan. So, first thing first, Ima nak buat Ramadan tracker dekat Ima punya buku. So, jom korang kena teman Ima buat sama-sama, okay? Tapi sebelum tu, korang tengok background Ima. Meja Ima sangat-sangat lah bersepah ya, semua segala beg ada. Beg ni sebab semalam ada pergi keluar, and then bila keluar je semua benda letak atas meja. So Ima akan kemas dulu, and then kita buat Ramadan tracker sama-sama. Jom. So korang, Ima tak dapat nak siapkan Ima punya tracker Ramadan. Ima baru buat dia punya sketsa je. Sketsa orang panggil. Macam baru dia punya lukis je dulu. Nanti Ima pekatkan semua warnakan. Ima tak siapkan lagi sebab sekarang dah pukul 9.30, 9.31. Sebab pukul 10 nanti Ima nak kena pergi mall, nak beli barang-barang untuk Ramadan. So Ima kena siap-siap sekarang. So mana nanti Ima sambung buat Ramadan tracker ni. Okay, so jom teman Ima siap-siap pula. So Ima siapkan makeup Ima dulu. Tada, so Ima dah siap. Ima tinggal nak pakai lipstick je. And then masuk-masukkan barang dekat beg apa dia nak bawa. So Ima ada beli cleansing balm baru. Tada. First Ima pakai beg ni, masuk dalam beg sebab dia macam besar, senang. Then lipstick. Tak tahu ni tone up ke tak. Ni kakak Tak buka lagi. Ada, dah buka tapi hilang. Ya? Tapi dia tak tahu tone up. Dia memang tak tahu turn up. Ni je lah.
Okay. Tidak, tapi kan memang turn up. Turn up kita unboxing. Imam punya ada yang dah buka tapi hilang lah pula. Malas nak cari. So Imam buka je lah yang baru. Tada. So that's all. Imam dah nak keluar. Bye bye. Nanti Imam sama vlog bila dah sampai kat mall. Hi guys. So kita dah dekat dalam mall. So first thing first, kita nak pergi dekat Siti Khadijah. Dia nak beli telekong dia. Hari tu dah book Apa orang bagi? Pun dia macam kata kalau ada stok dia contact, tapi dia tak contact pun. So kita datang terus. Kalau tak ada juga kau nak beli telekong yang lain ke? Kalau tak ada juga akan ambil telekong warna coklat. Kak Wei nak telekong warna purple. Cantik purple tu. Imam pun dah beli telekong Imam tapi tak sampai lagi. Imam beli online. Esok dah puasa. Tak sampai lagi ya. Tak apalah. Tarawih malam ni pakai telekong lama dulu. Ni kita dah sampai. Malam. Pergi ya. Okay, jom kita tengok ada ke tak telekong Kak Wei. Jom. Hari ni ramai orang masuk Siti Khadijah. Biasa tak ramai. Kak Wei yang ni. Tak ada kau ambil ni dulu. Warna ni cantiknya dekat bahagian tu dia. Dia cantik kan? Dia detail. Yang warna dia, warna pink lembut, so cute. Tapi tak macam pink pun colour dia. So kita kena tunggu stok dulu. Sebab yang Kak Wei nak tu dia baru je sampai stok dia. Tak tahu je yang mana cantik. So dia suruh kita tunggu dalam kedua. Tapi macam lambat je sebab kita nak beli barang-barang dapur. Dah sampai. Dah ada dah. Yeay. Jauh ni. Telekong Kak Wei tu dia betul-betul baru masuk kedua. Ini flower. Panggil dah dia kata dah ada stok. Wow. Dia dah keluarkan stok harga dia. Wow. Yang hijau ni flower tu. Simple outfit. Sedikit side pula dia ni. Yay, done. Yay. Siti Khadijah. Aku Imam tak sampai lagi. So next kita nak pergi mana? Uniqlo, nak beli inner. Kita dah dekat Uniqlo. Dia nak borong inner, tak tahu untuk apa. Untuk kerja lah pakai. Baju tidur dia comel. Colour ni pun cantik. Colour ni biru merah. Peluknya Siti Khadijah. Dah lah, cepatlah bayar. Orang nak pergi beli barang-barang dapur. So let's go bayar. Lepas tu kita orang nak pergi kenapa dia ke bawah. Apa benda tu? Wow, banyak dah beli. So, kita dah sampai ke supermarket. Apa benda? Update. Dia nak susun. Ya Allah. Ingatkan jangan. Mak hai, Mak. Dapat dipanggil je lah. Mak hai. Hai. Mami, saya terima SS. Untuk puasa. Mak, adik ada request menu sahur. Boleh? Dendeng. Dendeng balado. Daging semua dapat ke? Dapat ke daging? Weh, ni apa ni? Apa lain je? So, kita orang nak makan menu sahur kita orang malam nanti. Dendeng. Request by anak-anak mak. Dia punya tomato berkilat. Kita ada banyak tomato kat rumah lah. Nam. Saya berjaya curi kitchen budak ni. Saya berjaya curi kitchen budak ni. Dia bawa ke depan dah. This one you give me, right? On my birthday. You just give me treat on my birthday. I give you a bouquet flower. Apa tu nak? Dia nak makan muka dia.
Mak kaca tak itu kau dah memutuskan. Ya, sebab tu lah nanti cari. So dia nak cari frame untuk gambar tu. Tak tahu saiz. So kita dah beratur. Sekarang dah siap beli-beli barang. Kita nak pergi makan lepas ni. Tengok, troli dah penuh. Hantar ni dulu dekat. Wah, troli dah penuh. Besok dah nak puasa. Nanti dah siap bayar semua. Kita nak pergi makan. Let's go, jalan. Go. Esok puasa. Apa perasaan Ara? Ni ayo. Kau. Ada terkejut. Sebab tiba-tiba puasa. Mana ada tiba-tiba? Kalau tiba-tiba tu Rabu. Aku yang tak tiba-tiba. Adik. Kau dah tengok kalender. Terkejut. Kalau puasa mengajak perasaan aku. Kalau puasa mengajak hari Rabu. Sebab kat kalender memang dah tulis hari Khamis. Tak yang tak tengok kalender. Kalender hari Rabu lah. Tak, Khamis saya dah tengok dah kalender adik. Rabu. Kalender adik. Kalender Hasani. Wow, so many people. Untuk esok, mesti semua orang tengah beli makanan untuk sahur. Termasuklah kita. So, besok kita akan pergi bazar and then dia akan masuk ke vlog ni sekali lah. Okay. So, kita nak pergi makan sekejap lagi. So, stay tune. Macam biasa makan dekat Chicken Rice Shop. Bukan sekarang nasi ayam. Okay, buat kerja cepat. Kau pula buat biar aku record. Apa yang kena record? Biar dia dapat. Sarima, please function this time, okay? You kena function. If you tak function, I will ketuk. Mari kita tengok perjuangan mereka yang Sarima tu acah-acah function. Sarima acak-acak function. Oh, dia function. Ya, banyak ah. Apa kau pergi ke tu banyak lagi barang tu, tengok. Ni kan ada. Kalau Sarima, dia buat konten, dia malu-malu je. Tu. Menyusahkan. Sarima beban kat sini, dia menyusahkan orang. Oi, Sarima function guys. Sarima function. Ni function dia apa? Oh, tolong angkat. Nemia, anyone that okay, I need go. Deja vu, make a deja vu. Terima kasih Kak Wi belanja untuk puasa. Mudah-mudahan Allah mewahkan rezeki Kak Wi selalu. Amin. Ya Allah. Yay, so kita dah settle untuk beli belah untuk first Ramadan. Thank you Kak Wi. So, sekarang kita orang dekat Chicken Rice Shop. Jom makan. Hai guys, so kita dah sampai rumah. Esok Imah sama vlog lagi sebab esok dah Ramadan. Time sahur mungkin. So, sampai sini saja vlog Imah untuk hari ini. Bye-bye. Tara, so kita dah sahur. Ni menu sahur untuk day one kita. Ni ada dendeng, ada sayur, ada gulai, ada kurma, ada cili. Terima kasih Mak. Baca balik, dah tak record. Diorang tak tunggu saya nak record, diorang dah doa. Dendeng. Tara, ni kurma kita. Bye-bye.
Hai korang. So sekarang ni dah nak siap-siap nak pergi bazar. Memang pakai simple-simple makeup aja. Colour ni macam tak cantik. Memang pakai tudung sarung je sebab nak cepat dah. Sekarang dah pukul 5.30 and kita on the way to bazar. Korang tahu tak? Tiba-tiba je masa semua. So ni outfit kita orang. Simple saja. Pakai tudung sarung. Nampak tembam. Dah lah semua. Simple sahaja. Kemeja. Ara pakai one set. Okay, ada kata-kata hari ni? Haus. Haus ke? Agak biasa je. Aku masih bilik. Engkau apa kat bilik je? Ima dari tadi je edit video, edit gambar. Boring. So, sekejap lagi kita orang akan pergi bazar. So by the way, tepi ni nak Rocky. Oh loh, anak dia tiga-tiga hitam. Kata-kata untuk hari ni, mana jaga anak di usia yang muda? Oh, lucu mainnya. So sementara tunggu ayah sampai, kita nak unboxing. Pelakon Ima dah sampai. Hai, Ima ambil warna biru. Apa ni? And Ima beli sekali dengan No dengan Ara. Telekong No. Ima colour biru. Lawa gila. Ni jenama Siti Hawa. Siti Hawa. So kalau korang nak juga sama macam telekong macam Ima letak link dia dekat description box juga. Ni dia. Cantiknya. Ima nak beli sebab dia colour dia lawa tu. Ima suka colour biru macam ni. Ada dapat bag. Senang nanti nak bawa pergi terawih. Macam bawa je macam ni. Ni telekong dia. Kain dia lembut lah. Korang nampak tak? Dia macam, aduh tak nampak pula. Ima nampak dia macam ada lining kat dalam ni sampai bahagian sini. Ima paling suka sebab Ima nak beli telekong ni dekat dia punya hujung-hujung ni. The detail so cantik. Ima suka colour biru macam ni untuk skirt dia. Tak sabar nak terawih malam ni. So nanti kalau korang nak tengok Ima pakai, korang tunggu Ima terawih malam ni. Okay? So Ima nak pergi bazar dulu. Bye-bye. Sampai. Jam guys, so kita kena kaki dulu. Korang tengok dari belakang. Jam, so kita orang alat kaki je. So let's go, kita tengok makan apa je ada. Tapi kira kita orang dah lambat, pukul 6 dah. Tak apa jamnya. Tengok guys, tak bergerak. Oh my god. Start dari barisan hujung So first kita nak cari buko. Mak suruh beli buku. Beli 7 lah. Korang tahu tak buko tu apa? Fish mangga. Ada nak Berapa bang satu? cocktail cream. 15. Ambil. Kira berapa je? Banyaknya. Kebab. Ayam satu sausage 2. Otak popiah nak. RM5 ha? Dia bagi 12 tu. Kau nak laksa, ada laksa. Tak depan ikut laksa. Nak laksa jugalah. Kita orang have a sandwich. Kita orang nak beli laksa. Kalau ada lah. Banyak gila orang first day ni. Tak boleh nak gerak dah jalan. Tak boleh nak jalan. Tak gerak-gerak. Ramainya. Kenapa tak bergerak? Dah kita depan kedai orang. Ni semua yang kita dah dapat. Kat mana kak? Baris kedua belum lagi. Ni hasil pencarian kita. Ramai. Yo, ramai dari tadi tu. Padahal dah pukul 7 dah.
Malu kan bawa DJI. Tak? Tak malu ke je? Bukan malu sebab malu macam malu apa ya panggil? Sebab diorang tak habis-habis nak cakap. Kamera. Cila. Tak suka orang macam tu. Janganlah buat macam tu. Pandai je lah. Dalam mak kau. Dalam hati je lah. Kau introvert. So kita orang dah siap. Kita orang beli simple je sebab terlalu ramai orang. Kita orang dah siap tapi ayah pula tak siap lagi. Mungkin ayah cari makan ayah sebab kita orang dah beli barang-barang makan-makan kita orang. Ayah kata tadi tak boleh nak turun sebab tak boleh nak gerak. Ayah tadi kat kereta, ayah dah dapat parking baru ayah turun. Kita orang dah turun dulu awal. So kita orang berlima je. Sekarang dah pukul 6.47. Orang tadi penat gila, rasa tersesak sebab ramai gila orang. Tak boleh nak jalan. Wow, ni Mak punya koktel creamy. Ni buku tapi dia koktel. Sedapnya ni yang paling menyenangkan. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Happy iftar tut. Susah. Bayar apa? Sebab masa tu time tu tak ada rumah. Yang putih tu apa? Dia punya kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbuka kat rumah ni mana dekat rumah? Best pula sekarang ya. Laksa. Dekat Mak dia beli onde-onde ni kira mana kan? Nah, ni untuk korang ya. Awas jatuh. Penting adik. Dah dah. Sorry. How? Sini buat. Sakit lah. Ada tu. Tadi nak tahu tu. Kita orang dah tahu dah masa kat sakit dah. Ima order laksa. Tengok guys, dia dah tumpahkan karpet baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tak punya adik tak? Sedapnya. So, Ima nak habiskan makanan dulu. Lepas tu kita nak pergi solat tarawih. Bye-bye. So, kita dah nak on the way ke masjid. Cantik tak? Kita orang berwarna-warni. Ni purple, pink, biru. Hasan, jom. Baik, korang Ima solat dulu. Hai korang. So, hari ni dah day 2 puasa. Imam sorry sangat Imam macam tak banyak sangat buat vlog. Imam macam tak sihat. Tiba-tiba je sakit. Tapi Imam lepas dah sahur, dah minum ubat, dah okey sikit. So, Imam nak tunjuk kat korang. Semalam masa hari pertama puasa tu, Imam kan ada buat planner puasa tu kan. Sambil tu Imam nak isi sekali. Ni hasilnya. Tak perfect sangat lah. Imam pun tak suka dengan hasil dia. Okay, ni Imam nak letak goals Imam. Dah hari kedua lah tak letak goals lagi. Quran tracker, prayer tracker. So, Imam sambil tu nak tanda. Juz 1 Imam tak habis lagi. Sebab semalam sakit gila tekak Imam. Imam macam tak boleh nak sambung baca Quran. Mungkin malam ni Imam akan podokkan yang mana Imam tak sempat nak baca tu. Sekarang dah pukul 4.32. So kita orang nak pergi bazar. So jom. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Natasha. Hai guys. So kita dah dalam kereta. Imam pakai biru. Imam tiru outfit Kak Mesa. Dia yang pakaikan Imam tudung tau. Sekarang kita orang tengah tunggu mak dan ayah. Boleh pun.
Kita orang semua elegan. Kita orang semua elegan. Tapi tercabut sikit. No, jadi abang kita orang kan. Kita orang semua pakai elegan. Nampak dia ompong ah. Baik Ima tersangkut. Monitor ke? Tengok tu, dia tak ada gigi satu. 2. Kena beli beg baru. Kita dah sampai bazar. Bazar kat sini pun ramai jugalah. Tapi lagi boleh berjalan banyak daripada semalam. Tengok sesak. Panjang jugalah. Putu mayam. Nak dua ke satu? Nak dua. So first kita nak beli nasi kerabu. Panjang lagi rupanya bazar. Tapi tak sesak dah. Korang baru dapat 2 makanan je. Dah sakit tekak. Makanan dia boring-boring je. Tak tahu nak apa. Cantiknya lighting. Hari ni cuaca sangat-sangat panas. Roti john beratur. Dah 2 kali roti john kedai dia kena beratur je. Roti john sangat-sangat laku. Lepas ni kita jual roti john lah. Kat mana? Kat rumah? Jual kat Mochi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. So Ima baru je habis lepas baca Quran. So sampai sini saja vlog Ramadan 2026 Ima. So hopefully korang enjoy. And jangan lupa subscribe, like and comment. See you in the next vlog. Bye bye. Tak ya. Dah lah no, nak estetik ni. Kau ni mengantuk siap. Kenapa kau buat muka macam tu? Okay, sekarang muka ni nampak mengantuk tak? Pegang sikit boleh? So korang nak vlog tak malu lah tak nak. Panel sahur dewa. Ramadan.